Aku baru balik daripada kampung, cuti raya 5 hari. Jadi macam biasa, balik daripada kampung, akuarium air mesti akan surut ni. Paling-paling panas ni. Sebab aku ada kipas. Kipas normal. Jadi kepada yang baru nak mula berjinak-jinak dengan terutama sekali planted tank yang ada pokok, normal, air surut ni normal. Jadi jangan terperanjat lah. Tapi kalau korang punya akuarium tu tak ada pokok, kan macam ikan lampam aku punya akuarium ni, dia surut juga tapi dia surut sikit je. Sebab dia tak ada kipas. Dia tak ada kipas, dia bertutup. Jadi kadar surut air tu dia tak banyak lah. Dalam 5 hari tak sampai berapa sentimeter je. Sikit je. Tapi dia tetap akan surut juga. Jadi apa perlu buat? Apa perlu buat kalau air dah surut macam ni? Ini pengalaman aku lah. Pengalaman aku cuma top up air je. Top up air, bagi makan. Kalau ada pokok-pokok yang mati, aku buang lah. 3 hari lepas tu, baru aku buat water change. Kalau ada binatang yang mati, ikan mati ke, buang lah kan. Nanti aman-aman pula. Korang buat apa kalau air surut macam ni? Cuba cerita sikit.